masalah darurat ataupun habis bekalan, stok makanan dan sebagainya pernah berlaku di zaman pemerintahan Nabi Yusuf dahulu. Ingat tak dalam surah Nabi Yusuf Allah menceritakan yang mana Nabi Yusuf ni kelebihan dia dapat memikirkan bahawasanya akan datang bila ada saja kemarau panjang, maka beras ataupun gandum kita akan habis. Jadi dia telah menasihatkan gandum yang ditanam tu dimakan separuh, kemudian yang separuh lagi benihnya ditanam semula sebelum datangnya kemarau. Akhirnya negara itu berjaya mengatasi masalah kemarau, yang mana bila musim kemarau datang, rakyat tetap terus mendapat bekalan gandum. Malahan ahli keluarga daripada Nabi Yusuf sendiri telah datang ke Mesir untuk bertukar barangan. Sampai begitu sekali kehebatannya Nabi Musa menjaga ekonomi negaranya. Berbanding dengan keadaan sekarang ni saya tengok minyak kita ni pun, kita selama ni kita ada stok yang kita simpan. Baguslah tu. Tetapi stok yang kita simpan tu kita tidak gunakan untuk membantu rakyat dalam subsidi. Kita mengambil kesempatan mengenakan rakyat, menaikkan harga minyak di tentu pasar. Buktinya, kalau kita beli stok minyak ni, stok minyak baru dan sebagainya, harganya beratus dolar berbanding dengan stok dahulu. Kenapa di Sabah kita boleh turunkan harga minyak pada mereka, tetapi harga minyak diesel di tempat kita terus dinaikkan? Itu membuktikan bahawasanya yang minyak kita ni memang ada daripada stok lama. Tetapi bila berlaku keadaan macam ni di Selat Hormuz dan sebagainya, kita mengambil peluang untuk mengenakan rakyat. Akhirnya rakyat terkena, terpaksa membeli minyak mengikut harga sekarang. Sedangkan rakyat memerlukan stok tu atas kehebatan pemimpin tu telah menyimpan stok-stok lama untuk kepentingan rakyat bila berlaku darurat macam ni. Betul tak? Aduh, terkena lagi rakyat. Ini kali contoh Nabi Yusuf tu. Itu yang terbaik.